Okay guys, so first thing first, okay, kita nak buat knocking point tu dekat sini. Alright, so kita nak mudah, kita letak meja, letak dekat atas meja macam ni. Okay, dan kita ambil arrow sebatang. Okay, kita letakkan dekat tengah-tengah bahagian sini, bahagian arrow pass. Okay, kita letakkan tengah-tengah. Okay, pastikan sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah di bahagian tali ni. Sini kita selarikan. Okey, kalau tak ada meja buat atas lantai yang ada tile tu pun okey. Letakkan selari. Kemudian kita tengok kat sini 90 darjah kita letak. Okey, bila dah dapat nampak 90 darjah, kemudian barulah kita naikkan sedikit, lebih kurang 1 knob ke atas. Okey, ini bahagian atas, jadi kita naikkan ke atas sikit. Kita naikkan sikit ke atas, kemudian kita tanda. Okay, bila dah tanda, so kita dah dapat marking. Next proses baru kita akan buat knocking point dia dekat bahagian yang telah ditanda. Alright, okay, jom saya tunjukkan macam mana cara nak buat knocking point. Okay, so untuk buat knocking point, nampak kita dah marking dah tadi dekat sini. So apa yang kita perlukan adalah tali serving, tali serving atau untuk tadi buat knocking lah. Saya ambil panjang lebih kurang sejengkal ke 2 jengkal lah. Okay, so untuk yang ini adalah kita buat dekat bahagian atas. Okay, first kita tarik, kita letakkan tali. Okay, letak macam ni. Alright, kemudian kita tahan dekat sini, kemudian kita ambil yang belakang dan kita lilit. Okay, pastikan belakang ni ada lubang. Okay, dan kita lilitkan. Kita lilitkan lebih kurang 6 pusingan. Okey, 2 3 4 5 6. Kalau nampak kecil, kita tambah lagi satu lah. Okey, 7. Okey, kemudian kita patah balik. Alright, kemudian kita patah balik, kita tindihkan dekat bahagian yang kita dah lilit tadi. Kita tindihkan bahagian atas. So kita tarik kuat. Okey, 2. Okey, kita ikut patah balik saja berapa kiraan kita tadi. Okey, saya buat dalam 7 Okey, dan kita tarik. Okey, jangan sampai terlepas, jangan sampai terlucut. Okey, bila dah sampai hujung ni, yang kita lilit ni tadi ni, kita masukkan dalam lubang ni. Okey, kita masuk dalam lubang ni. Kita lepas, masukkan dalam lubang ni. Okey, kemudian kita tarik. Okey, yang ini ni, yang belakang ni, kita akan tarik ketat. Okey, nice. Okey, itu dia. Ini cara paling mudah dan paling cepat lah untuk kita buat. Dan kita tarik kuat yang ni. Okey, dah siap dah knocking kita. Okey, dah siap macam tu. Okey, kemudian kita just kemaskan aja lah. Okey, kita kemaskan, potong tali yang lebih tu. Okey, dan kita bakar lah. Kita bakar hujung dia. Okey, dah siap. Okey, nampak? Okey, knocking dah siap. So yang ini, so kita akan letakkan arrow di bahagian bawah. Okey, kita test. Okey, arrow tak bergerak. Okey, dia tak melepasi bahagian knocking kita tu. Alright, okey, jika anda rasakan video ini bermanfaat, jangan lupa kongsikan guys. Assalamualaikum, bye bye.